Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk yang berbunyi ke arah melahirkan kepimpinan sekolah yang berpengetahuan, berkemahiran dan berketerampilan dalam co-curriculum. Jadi, pembentangan kami ialah berkaitan tentang pengurusan sekolah yang berintegriti, murid berilmu bersama mencipta kecemerlangan. Jadi, ia menekankan tentang bahawa sebuah sekolah yang diurus dengan baik dan berintegriti mampu melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik tetapi juga mempunyai ilmu, kemahiran dan sahsiah yang seimbang. Hal ini sejajar dengan matlamat pendidikan negara untuk membentuk insan yang holistik dari segi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Jadi, bagi kajian kes kami memilih Cikgu Dini, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seri Embun. Jadi, beliau mendapati bahawa murid-murid di sekolah kurang aktif dalam kegiatan co-curriculum. Kebanyakan mereka terlalu menumpukan perhatian kepada pencapaian akademik semata-mata dan beranggapan bahawa aktiviti co-curriculum sebagai sesuatu yang tidak penting. Jadi, situasi ini menyebabkan potensi murid dalam aspek kepimpinan, kerja berpasukan dan komunikasi tidak dapat berkembang dengan baik. Sedangkan co-curriculum sebenarnya memainkan peranan penting dalam membentuk kepribadian dan jati diri seseorang murid itu. Jadi, Cikgu Dini ni menyedari untuk mengambil inisiatif untuk membekuh semangat muhibah dan perpaduan dalam kalangan murid melalui pelbagai aktiviti co-curriculum. Jadi, beliau percaya bahawa co-curriculum bukan hanya platform untuk bersaing tetapi juga medan untuk memupuk nilai hormat menghormati, toleransi dan kerjasama antara murid berbilang kaum. Jadi, sebagai seorang pemimpin sekolah yang berpengetahuan dan berkemahiran, Cikgu Dini telah merancang pelbagai strategi seperti mengadakan hari sukan perpaduan, program masukan integrasi dan pertandingan kelab serta persatuan yang melibatkan semua murid tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan sebagainya. Jadi, langkah-langkah ini bukan sahaja dapat meningkatkan penyertaan murid dalam co-curriculum tetapi juga memupuk kepimpinan semangat setiakawan dan identiti sekolah yang cemerlang. Jadi, melalui usaha ini, Cikgu Dini menunjukkan contoh kepimpinan yang baguslah, berkemahiran dan berketerampilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nah, pertama sekali nama saya Muhammad Afif bin Hasnizam. Jadi saya akan teruskan pembentangan kita di slide yang kedua, iaitu rujukan dasar dan sub peraturan 3 dalam kurungan 1. Berdasarkan sub peraturan 3.1 ini yang terdapat dalam peraturan-peraturan pendidikan kurikulum kebangsaan 1997 atau lebih dikenali sebagai PUA 531 Palang 97, dinyatakan bahawa kegiatan co-curriculum merupakan sebahagian penting daripada kurikulum kebangsaan. Ini bermaksud aktiviti co-curriculum bukan sekadar aktiviti sampingan tetapi sebenarnya wajib bagi setiap murid dan ia diiktiraf secara rasmi oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sebagai komponen utama dalam pembentukan sahsiah murid. Jadi, tujuan utama dasar ini adalah untuk memastikan perkembangan murid secara menyeluruh meliputi 4 aspek utama, iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani, atau lebih mudah diingat sebagai IREJ. Jadi, kita dapat lihat di sini ia amat penting bagi murid untuk bergiat aktif di sekolah, bukan sekadar fokus dalam bidang akademik, malah turut aktif dalam bidang co-curriculum. Kerana majoriti murid pada hari ini mereka terlalu tumpu hingga mereka menjadi pasif dan mereka banyak kemahiran yang mereka tidak dapat ceburi, tidak dapat mahir dan semata-mata fokus dalam bidang akademik. Oleh itu, keseluruhannya dasar ini menjadi panduan penting kepada pentadbir sekolah seperti dalam situasi kita ini, Cikgu Dini, bagi memastikan setiap murid mendapat peluang yang seimbang antara akademik dan co-curriculum. Ia juga membantu sekolah melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang dalam pelajaran tetapi juga aktif, berdisiplin dan berakhlak mulia, selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi saya beri peluang saudari Batrisha untuk terangkan tentang isi seterusnya. Dasar pertama yang ingin saya bentangkan ialah bahawa co-curriculum
berfungsi sebagai pelengkap kepada kurikulum akademik. Dasar ini menegaskan bahawa pendidikan yang berkualiti tidak hanya bergantung pada pembelajaran teori di dalam bilik darjah, tetapi turut bergantung kepada pengalaman dan penglibatan murid dalam aktiviti luar seperti aktiviti di bilik darjah. Melalui pelaksanaan kurikulum yang terancang, murid bukan sahaja memperoleh ilmu pengetahuan dalam aspek intelek, tetapi turut mengembangkan kemahiran insaniah yang penting dalam kehidupan seharian. Misalnya, aktiviti seperti pertandingan pidato, kelab inovasi, kelab bahasa, unit beruniform, serta aktiviti sukan membolehkan murid mengasah kemahiran komunikasi, kepimpinan, pemikiran kritikal dan penyelesaian masalah. Semua kemahiran ini merupakan antara kemahiran penting yang digariskan dalam kemahiran abad ke-21. Selain itu, kurikulum juga berperanan sebagai jambatan yang menghubungkan teori dan amali. Murid yang belajar tentang konsep sains, kepimpinan atau moral di dalam kelas boleh mengaplikasikan dalam bentuk aktiviti sebenar di luar kelas. Sebagai contoh, seorang murid yang mempelajari tentang tanggungjawab dan kerjasama dapat mengamalkannya melalui aktiviti berkumpulan seperti projek komuniti atau sukan berkumpulan. Ini membuktikan bahawa kurikulum membantu memperkukuh kefahaman murid terhadap isi kandungan akademik. Kurikulum juga menyediakan ruang kepada murid untuk mengenal pasti potensi dan kecenderungan diri. Tidak semua murid cemerlang dalam bidang akademik. Namun, melalui kurikulum, mereka mungkin menemui kelebihan dalam bidang kepimpinan, kesenian, pertanian, inovasi atau keusahawanan. Hal ini selaras dengan matlamat pendidikan negara iaitu melahirkan insan yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani, intelek serta sosial, charis. Bagi Cikgu Dini selaku pentadbir sekolah, beliau tidak boleh menekankan bahawa kejayaan murid hanya diukur melalui keputusan peperiksaan semata-mata, tetapi turut diukur melalui kemahiran sosial, nilai murni dan semangat berpasukan yang dibina melalui kurikulum. Maka, pelaksanaan dasar ini akan membantu mewujudkan keseimbangan antara akademik dan pembangunan sasiah. Seterusnya, membentuk murid yang berdaya saing dan berpersonaliti unggul. Kesimpulannya, kurikulum bukanlah aktiviti sampingan, tetapi elemen penting yang melengkapkan proses pendidikan. Ia menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyeronokkan untuk belajar dan berinteraksi sekaligus melahirkan generasi yang holistik dan berdaya maju. Baiklah, saya teruskan pembincangan ini dengan dasar yang kedua, iaitu penglibatan wajib semua murid dalam kegiatan kurikulum. Menurut dasar yang kedua ini, setiap murid diwajibkan menyertai sekurang-kurangnya satu badan beruniform, satu kelab atau persatuan dan satu jenis sukan atau permainan. Ini bermakna tiada murid boleh terkecuali sama ada dia pelajar cemerlang akademik ataupun tidak. Semua pelajar mesti mengambil bahagian dalam kelab-kelab ataupun persatuan ataupun sukan dan permainan ini secara aktif. Jadi tujuan penglibatan wajib ini adalah untuk memastikan semua murid terlibat secara menyeluruh dalam pembangunan diri mereka. Jika dulu hanya murid yang aktif atau berbakat sahaja menyertai aktiviti kurikulum, tetapi dengan dasar ini setiap murid diberi peluang dan galakan untuk mencuba benda baru dan meningkatkan dan menambahkan kemahiran dalam diri mereka. Jadi dengan mewajibkan penyertaan ini, Cikgu Dini sebagai pentadbir sekolah dapat memastikan tiada murid yang ketinggalan. Semua akan memperoleh pengalaman yang berbeza, sama ada yang belajar kepimpinan melalui badan beruniform ataupun yang menajamkan kemahiran sosial melalui kelab, ataupun ada juga yang membina kekuatan jasmani melalui sukan.
mereka boleh, kita kata, boleh menceburi bidang mereka berdasarkan kemahiran masing-masing. Sebagai contoh, seorang murid yang pendiam dalam kelas mungkin mula menunjukkan potensi sebagai pemimpin apabila diberi peranan dalam persatuan. Jadi pelajar ini boleh menunjukkan bakat dan potensi-potensi yang kita tak dapat lihat sebelum ini. Kemudian kewajipan ini bukan sekadar untuk mengisi masa lapang, tetapi sebenarnya membantu membina kemahiran insaniah, iaitu kemahiran yang sangat penting untuk kehidupan sebenar dalam diri murid-murid ini. Jadi antara kemahiran yang mereka dapat peroleh apabila bergiat aktif dalam aktiviti kokurikulum ini termasuklah kepimpinan dan tanggungjawab, kemahiran komunikasi, kerjasama berpasukan, disiplin dan pengurusan masa. Jadi selain itu, dasar ini juga dapat mengimbangi fokus murid antara akademik dan bukan akademik. Kalau semua murid sekadar belajar sahaja, mereka mungkin sukar untuk menghadapi dunia sebenar pada masa akan datang. Jadi saya memberi peluang kepada saudari Nurin kita untuk menerangkan slide yang seterusnya. Terima kasih. Jadi kokurikulum ni bukan sahaja sekadar aktiviti tambahan di luar bilik darjah, tetapi juga sebenarnya merupakan satu medium penting lah untuk membentuk jati diri dan kepribadian seseorang murid itu. Jadi melalui pelbagai aktiviti seperti perkemahan, kem pengawas, kursus kepimpinan, pertandingan kelab, murid sekolah ni dapat belajar lah tentang nilai-nilai murni seperti disiplin, bertanggungjawab, kerjasama dan semangat berpasukan. Dan paling penting lah mereka ada keberanian untuk mencuba sesuatu yang baru. Sebagai contohnya perkemahan unit uniform bukan sahaja mengajar kemahiran asas seperti ikatan dan kawat kaki, tetapi juga melatih seseorang murid untuk patuh kepada arahan, menepati masa serta berfikiran matang ketika menyelesaikan masalah. Jadi aktiviti seperti ini dapat membantulah murid membentuk jati diri mereka untuk menjadi pelajar yang disiplin dan bekerjasama dalam kumpulan. Begitu juga dengan projek-projek yang dilakukan, contohnya program gotong royong, lawatan khidmat masyarakat atau aktiviti kebajikan ke rumah anak yatim atau rumah orang tua. Semua ini mampu menanam nilai prihatin dan semangat ihsan yang kuatlah dalam diri murid itu dan juga melahirkan semangat tanggungjawab sosial di dalam diri murid itu. Jadi seterusnya dalam konteks kajian Cikgu Dini ni di SK Seri Embun, beliau melihat potensi besar aktiviti kokurikulum dalam membentuk kepimpinan murid. Bagi beliau, kepimpinan bukan sesuatu yang hanya boleh dipelajari secara teori, tetapi dia perlu dilatih dan perlu dipraktikkan dalam situasi sebenar. Jadi oleh itu Cikgu Dini ni mengambil langkah yang betul lah untuk memberi peluang kepada murid untuk memegang jawatan penting dalam organisasi sekolah seperti ketua pasukan, setiausaha kelab, bendahari atau ketua rumah sukan. Jadi dengan adanya tanggungjawab ini di dalam diri seorang pelajar, murid itu dapat belajar untuk membuat keputusan, mengurus masa dan menyelesaikan konflik dan berkomunikasi dengan ahli kumpulan dengan baguslah. Jadi hal ini merupakan asas kepimpinan yang sangat berharga untuk masa depan mereka. Jadi selain itu, Cikgu Dini juga dapat menggalakkan guru penasihat untuk membimbing murid secara berterusan supaya mereka bukan sahaja menjalankan tugas dengan baik tetapi turut memahami nilai amanah dan kejujuran dalam setiap tanggungjawab yang diberikan. Jadi langkah seperti ini sangat membuka mata dan membuka ruang bahawa aktiviti kokurikulum mampu menjadikan wadah atau wahana yang berkesan untuk membentuk sasiah dan kepimpinan seseorang murid itu. Jadi bukan sahaja untuk memperoleh pengalaman tetapi juga membina keyakinan diri mereka, memberi semangat dan mencapai matlamat lah dalam mencapai matlamat. Jadi kesimpulannya yang kita dapat lihat dari dasar ketiga ini, ia menunjukkan bahawa apabila sekolah memberi tumpuan kepada pembangunan sasiah dan kepimpinan melalui aktiviti kokurikulum, maka akan lahirlah generasi murid yang
Dasar keempat pula menekankan bahawa kokurikulum berperanan sebagai medium untuk memupuk semangat muhibah dan perpaduan antara murid. Hal ini amat penting dalam konteks Malaysia sebagai sebuah negara yang berbilang kaum, budaya dan agama. Sekolah merupakan institusi utama yang dapat membentuk nilai perpaduan sejak usia muda. Kegiatan kokurikulum memberi peluang kepada murid-murid daripada pelbagai latar belakang untuk bekerjasama dan saling memahami. Melalui aktiviti seperti Hari Sukan Sekolah, pertandingan kebudayaan, karnival permainan tradisional atau program gotong royong, murid berpeluang untuk berinteraksi dalam suasana yang harmoni dan inklusif. Mereka belajar untuk menghormati pandangan orang lain, berkomunikasi dengan baik serta menerima perbezaan sebagai satu kekuatan, bukannya kelemahan. Nilai muhibah yang disemai melalui kokurikulum ini dapat mengikis sikap prejudis dan stereotip antara kaum. Apabila murid bekerjasama dalam satu pasukan untuk mencapai matlamat bersama, mereka belajar tentang semangat setiakawan. Mereka belajar tentang semangat setiakawan serta kerjasama dan juga keadilan sosial. Ini juga selari dengan aspirasi falsafah pendidikan kebangsaan yang ingin melahirkan insan yang seimbang, harmoni dan berakhlak mulia. Dari perspektif pentadbiran, Cikgu Dini boleh memperkukuh dasar ini dengan merancang aktiviti rentas budaya seperti Minggu Perpaduan, pertandingan kebudayaan pelbagai kaum, atau program khidmat masyarakat yang melibatkan komuniti setempat. Melalui program sebegini, sekolah dapat menjadi miniatur kepada masyarakat Malaysia yang harmoni. Kokurikulum juga dapat dijadikan alat untuk membentuk identiti nasional yang kukuh. Melalui aktiviti seperti aktiviti beruniform seperti pengakap, kadet remaja sekolah dan bulan sabit merah, murid dilatih untuk menghargai nilai patriotisme, disiplin dan tolong-menolong. Pengalaman sebegini akan menjadikan mereka lebih bertanggungjawab sebagai warga negara dan lebih peka terhadap kepentingan perpaduan nasional. Oleh itu, dasar ini bukan sekadar untuk menggalakkan aktiviti bersama, tetapi untuk membina generasi muda yang mempunyai semangat kekitaan dan kasih sayang terhadap tanah air. Melalui kokurikulum yang pelbagai dan inklusif, sekolah dapat melahirkan murid yang menghargai keharmonian serta menjadi duta kecil perpaduan di masa hadapan. Baiklah, terima kasih saudari Batrisha. Jadi kita teruskan dengan dasar yang kelima, penilaian kokurikulum atau kita selalu sebut sebagai PAJSK. Baiklah, sebelum itu kita terangkan pendahuluan sikit tentang dasar ini, iaitu dasar ini menekankan bahawa penilaian kokurikulum adalah sebahagian penting dalam pembangunan menyeluruh murid, bukan sekadar aktiviti tambahan. Dengan kata lain, apa sahaja penyertaan dan sumbangan murid dalam aktiviti kokurikulum akan direkodkan dan diiktiraf secara rasmi. Seperti yang kita tahu, kita dulu waktu sekolah, apa sahaja yang kita sertai, sama ada di dalam sekolah ataupun di luar sekolah, sama ada peringkat sekolah ataupun daerah ataupun negeri, kebangsaan dan sebagainya, kita akan catatkan dalam buku PJSK. Kemudian guru kelas kita akan letakkan markah pada akhir tahun. Dan perkara ini penting bagi menarik minat ataupun kita memupuk murid-murid untuk bergiat aktif ketika mereka masih sekolah. Selain daripada mereka menyertai aktiviti, mereka juga boleh mencatat mereka punya rekod dalam buku PJSK, apa sahaja yang mereka lakukan, sama ada menolong guru dan sebagainya. Jadi tujuan utama, kita teruskan kepada tujuan utama sistem PJSK ini
adalah untuk mengukur dan menilai tahap penglibatan murid dalam kegiatan kokurikulum secara objektif dan menyeluruh. Sebelum PAJSK diperkenalkan, penglibatan murid dalam kokurikulum sukar dinilai secara adil, sama ada murid yang aktif ataupun tidak aktif. Tetapi ada juga murid yang aktif tapi tiada pengiktirafan. Jadi kini melalui PAJSK, setiap penyertaan akan direkodkan berdasarkan markah dan kriteria tertentu. Termasuklah kehadiran dan penglibatan aktif dalam kelab, sukan dan badan uniform, pencapaian dan anugerah yang diperoleh sama ada menjadi ketua pasukan atau menang pertandingan, dan yang terakhir sekali sumbangan dan kepimpinan. Contohnya memegang jawatan dalam organisasi pelajar. Dengan cara ini, murid bukan sahaja dinilai dari segi akademik tetapi juga dari aspek sahsiah, kepimpinan dan kemahiran sosial. Kemudian yang kedua, kepentingan PAJSK kepada murid dan sekolah. Bagi murid, sistem PAJSK menjadi sumber motivasi seperti yang saya katakan tadi. Apabila mereka tahu bahawa penlibatan dan aktiviti kokurikulum memberi markah yang diambil kira dalam pentadsiran berasaskan sekolah PBS dan juga permohonan ke institusi pengajian tinggi, mereka akan lebih terdorong untuk aktif. Seperti yang kita telah lalui, untuk memasuki institut pendidikan tinggi sama ada IPTA awam ataupun IPTS, PAJSK ini dipandang tinggi dan diambil kira sama ada kita layak ataupun tidak layak. Lebih-lebih lagi Institut Pendidikan Guru IPG lebih lagi memandang aktif, betapa aktifnya kita di sekolah. Kemudian kita kaitkan dengan situasi Cikgu Dini. Bagi Cikgu Dini sebagai pentadbir sekolah, dasar ini sangat penting kerana ia membantu menilai keberkesanan program kokurikulum di sekolah beliau. Melalui laporan PAJSK, beliau boleh mengenal pasti sama ada murid benar-benar terlibat atau sekadar hadir tanpa komitmen. Selain itu, data PAJSK juga membantu sekolah merancang penambahbaikan aktiviti. Contohnya menambah kelab baharu atau menyesuaikan jadual supaya lebih ramai murid dapat terlibat. Jadi jelas kokurikulum ataupun PAJSK. Baiklah. Seterusnya, sekiranya dasar ini diabaikan, kesannya terhadap murid dan sekolah amatlah besar. Kokurikulum sepatutnya menjadi platform penting untuk membentuk sahsiah dan kepimpinan. Namun, jika aspek-aspek ini tidak diberikan perhatian, seorang murid itu akan kehilangan peluang untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Dan mereka jadi macam tersekat untuk menyelahkan bakat yang ada. Jadi pertama sekali, murid mungkin menjadi pasif lah, seorang yang pasif dan menjadi seorang yang pendiam dan kurang keyakinan diri. Sebab mereka tiada penyertaan aktif dalam kegiatan kokurikulum. Mereka tidak terdedah kepada cabaran dan tiada kemahiran lah untuk berkomunikasi, bekerja dalam pasukan dan membuat keputusan kerana tiada pendedahan. Akibatnya, murid hanya fokus kepada peperiksaan dan buku teks semata-mata tanpa berani mencuba perkara baru atau menonjolkan kepimpinan diri yang ada di dalam diri mereka. Jadi dalam jangka panjang, hal ini boleh menjejaskan keupayaan mereka untuk bersaing di alam universiti dan dunia pekerjaan yang memerlukan keyakinan, kerjasama serta kepimpinan yang tinggilah dalam kehidupan ni untuk meneruskan kehidupan. Jadi yang kedua, nilai-nilai murni seperti disiplin, tanggungjawab dan semangat kekitaan tu akan pudar di dalam diri seseorang murid. Jadi kegiatan kokurikulum ini seperti perkhemahan, sukan atau aktiviti kelab sebenarnya dapat mendidik murid untuk menghormati peraturan, menepati masa dan belajar bekerjasama dengan orang lain. Jika dasar ini diabaikan, kesannya murid mungkin menjadi lebih individualistik lah, suka menyendiri, suka mementingkan diri sendiri dan kurang memahami konsep kerja bersama pasukan. Jadi hal ini boleh menjejaskan keharmonian serta perpaduan dalam kalangan murid, terutamanya dalam konteks sekolah yang berbilang kaum dan berbilang agama. Jadi yang ketiga, sekolah akan gagal melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.
Sistem pendidikan negara menekankan falsafah pendidikan kebangsaan iaitu melahirkan insan yang seimbang dan harmoni. Jadi jika kurikulum ni diabaikan, bagaimana murid ingin mengembangkan? Jadi murid hanya berkembang dari segi akademik tetapi lemah dari segi sasiah dan emosi. Oleh itu, hal ini boleh menyebabkan wujudnya generasi yang bijak di atas kertas tetapi kurang berakhlak, tidak berdisiplin dan sukar bekerjasama dengan orang lain. Jadi dalam konteks kajian Cikgu Dini ni, saya boleh lihat bahawa sebagai pemimpin sekolah, kita perlu sedar akan risiko ini. Jangan memandang enteng perkara ini kerana beliau tidak mahu murid SK Seri Embun menjadi golongan yang hanya cemerlang dalam peperiksaan tetapi lemah dalam kepimpinan. Cikgu Dini tak nak macam tu kerana sebab itu, beliau berusaha memastikan dasar kurikulum dilaksanakan dengan baik agar setiap murid mendapat peluang untuk belajar memimpin, berdisiplin dan membina keyakinan diri mereka. Kesimpulannya, apabila dasar kurikulum diabaikan, bukan sahaja potensi murid tidak berkembang, tetapi matlamat pendidikan negara untuk melahirkan insan yang seimbang dan holistik juga tidak akan tercapai. Oleh itu, semua pihak, guru, pentadbir dan murid perlu memainkan peranan yang pentinglah untuk memastikan kegiatan kurikulum dijalankan dengan berkesan demi membina generasi pemimpin masa depan yang berilmu, berakhlak dan berwibawa dari segala aspek. Kerana ini semua untuk masa depan mereka juga. Masa depan mereka sebagai peneraju pemimpin masa depan negara. Bagi membantu Cikgu Dini menangani isu murid yang kurang aktif dalam kegiatan kokurikulum, terdapat beberapa strategi yang boleh dilaksanakan secara menyeluruh dan sistematik. Pertama, mengintegrasikan aktiviti akademik dengan kokurikulum. Cikgu Dini boleh menggalakkan penganjuran program yang menggabungkan elemen pembelajaran teori dengan aplikasi praktikal seperti pertandingan inovasi STEM, debat sejarah, forum kepimpinan atau bengkel kreatif. Gabungan ini bukan sahaja menarik minat murid, tetapi juga menunjukkan bahawa kokurikulum boleh menjadi lanjutan kepada proses pembelajaran formal. Kedua, mewujudkan sistem ganjaran dan pengiktirafan yang jelas kepada murid yang aktif. Penghargaan berbentuk sijil, lencana khas, merit PAJSK atau ucapan semasa perhimpunan sekolah mampu meningkatkan motivasi murid untuk terus terlibat. Sistem ini juga perlulah adil dan telus agar setiap murid merasa usaha mereka dihargai tanpa mengira tahap pencapaian. Ketiga, memperkukuh semangat muhibah melalui aktiviti rentas kaum seperti aktiviti sukan perpaduan, karnival permainan tradisional, program khidmat masyarakat dan kem motivasi berbilang kaum boleh dijadikan platform untuk memupuk persefahaman dan semangat kekitaan. Ini akan mewujudkan suasana sekolah yang harmoni dan bersatu padu. Keempat, memberi latihan kepimpinan dan komunikasi kepada murid. Cikgu Dini boleh melantik murid memegang jawatan penting seperti pengerusi, setiausaha dan bendahari dalam setiap kelab dan persatuan. Latihan formal seperti bengkel kepimpinan dan komunikasi berkesan akan membantu mereka mengurus organisasi dengan lebih cekap dan berdisiplin. Kelima, memperkukuh peranan guru sebagai mentor aktif. Guru penasihat kelab harus berfungsi bukan sekadar sebagai penyelia, tetapi sebagai pembimbing yang membantu murid merancang, melaksana dan menilai aktiviti. Apabila guru menunjukkan minat dan komitmen, murid juga akan terdorong untuk terus aktif. Selain itu, sekolah juga boleh memperhebat promosi kokurikulum melalui media sosial sekolah, laman web atau papan kenyataan khas. Dokumentasi kejayaan dan aktiviti murid akan menonjolkan budaya sekolah yang progresif dan mengiktiraf
potensi pelajar. Kesemua strategi ini, jika dilaksanakan secara konsisten, bukan sahaja dapat meningkatkan penyertaan murid, tetapi juga menyemai semangat kepimpinan, tanggungjawab serta perpaduan. Akhirnya, sekolah akan berkembang sebagai institusi yang berintegriti dan dinamik, selaras dengan hasrat pendidikan kebangsaan. Jadi kesimpulannya apa yang kita dapat lihat ialah dengan pelaksanaan yang terancang oleh Cikgu Dini, Sekolah Kebangsaan Seri Embun berpotensi menjadi sebuah sekolah contoh dalam melahirkan murid yang cemerlang dan seimbang dari segi akademik dan co-curriculum. Melalui perancangan yang sistematik, beliau memastikan setiap program co-curriculum dijalankan dengan teratur dan melibatkan semua murid tanpa mengira tahap akademik atau latar belakang mereka. Jadi pendekatan ini membuka peluang kepada setiap murid untuk menyelahkan potensi diri masing-masing. Jadi Cikgu Dini ni menekankan keseimbangan antara akademik dan co-curriculum kerana beliau percaya kejayaan sebenar bukan hanya diukur melalui markah peperiksaan, tetapi juga melalui pembentukan akhlak, disiplin dan semangat perpaduan yang erat. Beliau sentiasa menggalakkan guru penasihat memberi bimbingan dan sokongan kepada murid agar mereka berani memimpin, bekerjasama dan menonjolkan bakat dalam pelbagai bidang. Jadi, dengan cara ini, murid SK Seri Embun bukan sahaja menjadi cemerlang dalam akademik, tetapi turut berkembang dari segi sahsiah dan kemahiran insaniah. Mereka akan lebih berkeyakinan, bertanggungjawab dan saling hormat-menghormati antara satu sama lain sekaligus mewujudkan suasana sekolah yang harmoni dan berdaya saing. Kesimpulannya, pelaksanaan co-curriculum yang dirancang oleh Cikgu Dini bukan sahaja meningkatkan prestasi sekolah tetapi juga membentuk generasi murid yang berilmu, berakhlak, berdisiplin dan bersatu padu selaras dengan matlamat pendidikan negara.